korang beli satu set rod dan juga reel Zion Type R ni, korang berpeluang untuk pergi trip ke Banglang, Thailand bersama dengan Team Seahawk. Untuk rod Team Seahawk Zion Type R ni, dia datang dengan 3 spek saja, 38LB, 412LB dan juga 514LB. Material dia diperbuat daripada HMCC 30 ton ataupun High Modulus Carbon Construction 30 ton, iaitu material yang sensitif dan juga rod yang kuat. Dia datang dengan satu spek saja, single hand, dan dia ada 10 cincin. Semua spek ada 10 cincin. Cincin dia diperbuat daripada sea guide yang memang tahan air masin dan sesuai untuk saltwater game. Untuk kesesuaian rod ni, korang boleh pakai dekat kolam, korang boleh main stream dan juga korang boleh casting di mana-mana untuk target fish ikan haruan, ikan bulan, ikan sebarau dan macam-macam lagi guys. Untuk reel pula diberi nama Team Seahawk Zion Mini Type R berwarna merah. Kelebihan kalau korang beli reel ni, nampak dia punya star drag tak perlu nak custom, dia memanglah besar. Sesuai kalau kita nak buat single hand macam ni guys. Ratio 7/5 max drag dia boleh capai sehingga 5 kg. Memang cantik. Tensioner ada bunyi, star drag ada bunyi, dan juga ini bunyi drag clicker dia. Haha. Antara kelebihannya lagi, kalau korang beli rod saja, korang akan dapat satu cap daripada Team Seahawk. Kalau korang beli reel sahaja, korang akan dapat satu tali. Tapi kalau korang beli kedua-dua untuk set ni, korang akan dapat 4 item, iaitu tali, cap, baju macam saya pakai, dia tulis Zion Type R, dan juga lids grip. Selain itu, korang juga berpeluang pergi ke Banglang, Thailand bersama dengan Team Seahawk. Kita akan pilih 4 orang pemenang yang akan disponsor sepenuhnya daripada Seahawk. Untuk trip ke Banglang bermula daripada 1 Disember 2025 hingga 28 Februari 2026 guys. Jangan lepaskan peluang, dapatkan segera Zion Type R di dealer-dealer Seahawk yang berdekatan dengan anda.